Okey, saya nak ajar macam mana cara untuk kita nak buat pendaftaran SIM card postpaid ni. Okey. First, kita pergi dekat yang QR saya bagi dekat panduan pendaftaran tu. Okey. So, pilih saja, buka. Bila kita dah scan, lepas tu dia akan bawa kita kepada app Red One Postpaid ni lah. Kalau yang belum download, boleh download dulu. Okey, dia akan minta kita pilih plan lah. Kalau untuk plan 38 ni, ikut kesesuaian kita pakai. Cukup data yang kita tengok dekat sini cukup, boleh ambil yang inilah. Ataupun ambil yang lebih sikit, boleh ambil 48. So, dekat sini ada dua benda yang sama tetapi dia berbeza lah. 38 dengan 48 ni. Kalau kita pilih yang ini, nampak dekat situ. Postpaid plus contract. Okey, kalau mana yang nak ambil handphone selepas 6 bulan, dia boleh ambil 38 ni ataupun 48 ni. Kalau dia tak nak ambil handphone, dia ambil yang normal saja. Okey, 38 ni dengan 48 ni. Okey. Contohnya, saya akan pilih yang postpaid untuk ambil contract ni lah. Okey, saya pilih yang ni. Okey, tukar nombor saya kepada Red One lah. Maksudnya kita nak ambil yang kekal nombor lama. Kalau nak dapat nombor baru, kita pilih saja yang atas untuk nombor baru. Okey. Dan kita boleh pilih, okey, saya mempunyai kad SIM Red One bersama saya. Kita dah ada SIM card lah yang dah beli dengan Red One. Tekan saja. Okey. Lepas tu gunakan kamera. Okey, kita kena scan barcode SIM card yang ada dekat belakang. Okey. Kita scan saja barcode yang ada dekat belakang SIM card ni. Okey. Lepas tu kita akan pilih lah 4 digit nombor. Contohnya lah dekat sini. Ada banyak pilihan nombor yang kita boleh pilih dekat sini. Okey, contoh kita boleh pilih mana-mana satu. Kita pilih MyCard lah. Kita pilih MyCard untuk warga negara Malaysia. Okey. Kita pilih MyCard. Lepas tu kita snap IC kita. Depan dan belakang lah. Kita pilih snap IC depan dan belakang. Lepas tu dia akan minta kita ambil gambar muka. Okey. Lepas kita dah muka dia, lepas tu sampai kena pastikan bingkai dia hijau sampai dia dah boleh pengesahan dia berjaya. Okey, tekan teruskan. Lepas tu isi saja maklumat-maklumat yang ada dekat sini. Masuk nombor telefon, apa-apa nombor telefon yang kita sedang aktif sekarang. Email, kita masuk je email yang kita memang aktif lah. Jangan masukkan email yang kita belum pakai lagi. Okey, kita kena pakai email yang kita tengah aktif. Email, pastikan email tu betul. Okey, lepas tu kita tekan sahkan. Okey, dan dekat sini macam saya dah ada nombor dengan Red One. Jadi kita kena tengoklah kalau dia nak jadikan mana master ataupun nak jadikan mana yang sub lain. Ini abaikan. Okey, tekan daftar saja. Okey, lepas tu dia akan bawa kepada pembayaran lah. Kalau macam tadi saya ambil nombor baru, saya kena 38 campur registration fee RM10. So jadi 48. Tapi kita tak payah bayar bil selama 2 bulan. Kita pakai saja sebab kita dah bayar dekat sini upfront. Tapi kalau kekal nombor, dia cuma bayar RM10 saja. Nombor tu bila dah aktif, lepas tu dah terus ada internet, ada call. Pakai macam biasa, bulan depan baru start bayar lah.